Kereta saya sudah 26 tahun. Tapi masih good running. Saya tak kira siapa pun boleh bawa untuk dalam family. Dan kereta ni memang tip top condition. Walaupun usia dia telah 26 tahun. Meter dia boleh pergi macam gini. Lebih macam gini. Itulah sebab macam sebab dia saya beritahu lagi pada penjagaan awal. Itu yang paling penting lah. Yes. Jadi untuk Cik Rahmat, pastikan kereta tu tak ada masalah teruk sangat lah. Kalau ada masalah, baik jual aja lah. Nanti dia akan tukar enjin. Orang yang beli baru dia tukar je. Sekarang ni kereta baru sekarang dia punya penjagaan pun ada beza ke? Tak, sama. Penjagaan untuk penangkan kereta baru, bagi kereta baru bergantung kepada jenis dan model. Ada yang masuk terus dia menggunakan fully sintetik, ada yang masuk semi sintetik, ada yang guna mineral. Jadi pilihlah yang mana mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kena kenali kenderaan tu dululah. Tepat sekali. Kenali kenderaan anda. Kocik pasti selamat. Betul. Okey. Lagi ada soalan-soalan daripada pendengar kita ni. Saya dah simpan satu soalan tu. Teruskan. Itulah cerita pasal cerita